Korang nampak tak apa yang abang nampak dalam tu? Nampak? Dia punya skru sudah patah, Mat. Apa masalah dia bila skru patah kita masih jalan? Skru patah kita masih jalan. Korang nampak tak ni? Nampak tak ni? Dia punya senipis-senipis rambut, Mat, daripada bawah sampai ke atas. Nampak tu? Okey guys, kalau korang adalah pengguna Yamaha terseksa MT-09 dan seangkatan dengannya, and korang ada buat aksesoris, iaitu korang tambah ni engine guard ke, frame slider ke sebagainya, so abang nak nasihat dengan korang, andai kata korang punya skru dari engine slider atau frame ni patah ataupun putus dan sebagainya, elakkan untuk still membawa motosikal tu. Sebab apa? Sebab kalau korang bawa juga, dia boleh menyebabkan korang punya frame ni retak. Macam tadi kan, nampak? Retak baik frame dia. Frame ni kenapa boleh retak? Korang kena faham motosikal kita, enjin ni adalah juga sebahagian daripada dia punya struktur chassis dia. Okey, kalau kita tengok, dia ada satu skru kat sini yang pegang enjin, satu skru kat sini, skru yang kedua pegang enjin kat sini, skru yang ketiga akan pegang enjin yang kat sini, dan skru yang keempat ni akan pegang enjin. So, enjin kau ni eventually adalah sebahagian daripada kau punya struktur body. So, andai kata macam kes tadi, skru dia patah dalam, ataupun korang pakai skru yang tidak mengikut spek, yang ada gap. Contoh ID di dalam kau punya lubang ni, lubang frame ni besar ni, tapi skru dia macam ni, nampak tak? So dia longgar. Bila kau ikat ketat, ada pergerakan pada kau punya frame, so dia boleh menyebabkan kau punya frame ni kita panggil dia tergantung. So bila frame kau tergantung, motor ni pula torque dia tinggi. MT-09 terseksa ni memang torque dia tinggi, babe. Bila kau bawa, kau brake, dia akan menyebabkan chassis kau ni bergerak. So kebetulan pula cara Yamaha design dia punya frame ni sangat nipis. Sangat nipis. So kalau korang continue pakai, maka lama kelamaan akan menyebabkan frame korang patah. So kalau jadi macam kes macam tu, babe, sakit, Mat, maka pengguna tu akan mula mengalami keseksaan yang nyata. Abang harap video yang pendek ni dapat memberi korang manfaat lah. Jangan lupa hantar video ni kepada Mak Su. Mak Su yang pakai terseksa tu. Ingat tak Mak Su tu? Mak Su, rindu kat saya ke? Jangan macam tu. Nampak macam Mak Su setiap hari tak boleh makan, macam tak selera makan. Nampak hari tu nampak berisi sikit, sekarang dah kurus dah. Kenapa? Tinggal kat Abang Mat ke apa? Okay. So apa-apa pun, abang harap video ni dapat memberi korang manfaat lah. Jangan lupa untuk like, share and komen. Alright? Hol yo miao miao ciao ciao. Mantap babu. Abang sayang korang. Assalamualaikum.